Kita bersyukur Yang Amat Berhormat Pekan telah membentangkan bajet 2014. Perbelanjaan 264.15 bilion. Pendapatan hanya 224 bilion. Hutang defisit 40 bilion. Hutang kerajaan hingga 530 bilion. Ini seolah-olah nak membawa kerajaan kita bankrupt pada tahun 2019 bagaimana diamarankan oleh Datuk Seri Idris Jala. Saya nak menafikan kenyataan YB Kanawit. Dia kata tak ada kerajaan yang nak membangkrupkan negara. Tapi dia lupa, Greek tu rakyat ke yang membangkrupkan kerajaan? Tak lain tak bukan? Bukan Greek, Greece. Melayunya Greek kan? Greece. Slip of a tongue. Okey, terima kasih. Ya. Jadi ada negara kerajaannya yang menyebabkan rakyat jadi bankrupt. Oleh itu, dalam keadaan yang kita berhutang, nampaknya kita akan berdoa yang berhormat Datuk Datuk Yang Di-Pertua. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri rijal. Mudah-mudahan kita itu selamat daripada tekanan hutang. Yang berhormat Datuk Yang Di-Pertua, sebelum saya menyentuh bajet Kementerian Pertahanan, kita jangan lupa penyelewengan yang berlaku apabila perohan kapal selam Skopin kita beli. Kita rugi 500 juta, setengah bilion. Kita beli helikopter Super Cougar EC-725, kita rugi juga oleh kerana Brazil membeli helikopter yang sama lebih murah daripada kita. Kita beli 48 buah kereta kebal ataupun main battle tank daripada Poland. Ya, kita rugi juga oleh kerana kualitinya lebih rendah dari jenis Leopard buatan Jerman. Kita beli 6 buah petrol vessel, ya, berharga 6 bilion ringgit. Kita rugi juga, Yang Berhormat Datuk Speaker. Begitu juga dengan kemudahan-kemudahan kem tentera, kita lihat amat dhaif. Duit habis berbilion-bilion ringgit, kem tentera masih dhaif. Inilah keadaan yang berlaku pada negara kita. Oleh itu, untuk ini kita kena baca doa juga, Datuk Speaker, ya. Allahumma arinal haqqan haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Mudah-mudahan Allah Taala tunjukkan yang mana benar akan lahir, yang batil juga akan ditunjukkan. Kita pergi Tuan Yang Di-Pertua, kita pergi ke bajet Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan diperuntukkan sebanyak 16.1 bilion pada tahun ini berbanding 15.2 bilion pada tahun lepas. Ini merupakan kenaikan perbelanjaan mengurus. Kita tidak nafikan 13.36 bilion merupakan peruntukan OE ataupun peruntukan mengurus, yang ini 6.72 bilion untuk emolument ataupun gaji dan 6.64 bilion untuk bekalan. Peruntukan ini yang kita persoalkan Datuk Yang Di-Pertua. Oleh kerana kita tahu peruntukan DE kita lihat makin menguncup, tetapi peruntukan OE makin berkembang. Soalannya, kenapa ia boleh berkembang? Sebagaimana saya bagi tahu kepada Yang Berhormat Dungun tadi, oleh kerana banyak projek-projek DE dimasukkan di dalam peruntukan OE. Sebab itu kita lihat yang berhormat Limbang mengadu oleh kerana projek klinik satu Malaysia ataupun pusat kesihatan tak siap dalam masa 1 tahun. Wahai yang berhormat, itu salah tu, baca balik Hansat. Tak apa, saya akan cek balik. Tapi Yang Berhormat Limbang ada mengadu oleh kerana projek dia dikatakan tak siap. Lepas tu dalam masa 1 tahun tak boleh disambung. Oleh kerana projek ini merupakan projek OE, ia perlu disiapkan dalam tahun tersebut. Jadi bila tak siap, dah tak boleh disambung. Oleh kerana tak ada peruntukan untuk tahun-tahun seterusnya. Oleh sebab itu, Yang Berhormat Datuk Speaker, saya mohon Kementerian Kewangan supaya menyemak senarai-senarai projek yang di bawah dasar sedia ada ataupun one off oleh kementerian-kementerian ini, oleh kerana mereka mengambil kesempatan
untuk menggunakan OE melaksanakan projek-projek OE. Oleh sekiranya ini berlaku, saya mohon kepada Kementerian Kewangan supaya menarik balik semua senarai-senarai DE di dalam OE supaya peruntukan kita boleh diselamatkan. Mudah saja, mungkin lebih kurang 10 bilion akan diselamatkan. Dengan itu defisit kita akan berkurangan. Saya tidak persoalkan peruntukan DE yang disenaraikan oleh Yang Berhormat Perkan untuk pembelian 6 OPV, 4 kali kargo aircraft berserta peralatan sokongannya dan juga kereta perisai yang kita tidak tahu berapa bilangannya. Oleh itu pada bajet kali ini saya mohon kementerian berkenaan supaya menyenaraikan pihak-pihak yang terlibat, siapa yang mendapat kontrak, berapa bilangannya dan bilakah akan ia dibekalkan kepada Kementerian Pertahanan. Oleh kerana kita tahu sebelum ini, sebagaimana saya katakan tadi, berlaku ketirisan ataupun keborosan berlaku di dalam perolehan tiris dan bocor berlaku di Kementerian Pertahanan oleh kerana kegagalan pegawai kerajaan menguruskannya dengan amanah. Tuan Yang Dipertua, sebagaimana kita rujuk di dalam buku belanjawan, 16.1 bilion Kementerian Pertahanan konon-kononnya akan dibelanjakan untuk 70% tahap kesiagaan ATM, untuk K-Force dan untuk kebajikan dan kesejahteraan tentera, warga Angkatan Tentera Malaysia. Apa yang saya ingin persoalkan, yang berbahagia ataupun yang berhormat Datuk Speaker, 70% kesiagaan ATM sebagaimana strategi perbelanjaan Kementerian Pertahanan ini kita boleh persoalkan. Oleh kerana kita habis berbilion ringgit kita beri kepada Kementerian Pertahanan, tapi setakat 70% saja kesiagaan. Ini mengelirukan rakyat. Adakah kita boleh menentang musuh ataupun ancaman luar dengan 70% kesediaan Angkatan Tentera Malaysia? Oleh kerana itu saya mohon kementerian untuk meneliti kembali akan strategi perbelanjaan ATM ataupun Kementerian Pertahanan. Saya percaya dalam satu ketiga. Dalam ketika pun sepatutnya Angkatan Tentera harus bersedia 100% untuk menghadapi ancaman musuh. Walaupun kita tahu 1/3 ataupun 30% peralatan tentera ataupun kelengkapan tentera masih di dalam senggaraan. Jadi kita mahu yang 70% aset yang beroperasi mestilah 100% bersedia untuk menghadapi ancaman musuh. Setuju kawan-kawan? Terima kasih. Sentuh kebajikan kepada warga ATM. Baru-baru ini saya dapat maklumat kes dera berlaku di TUDM Kuching oleh Probos Masal dan kita ingin mendapatkan penjelasan daripada Kementerian Pertahanan sekiranya betul-betul berlaku penderaan dan kita minta peruntukan yang ada kena bayar ganti rugi kepada warga yang didera. Jika perlu juga bayar ganti rugi kepada warga yang terlibat. Peruntukan OE juga saya minta supaya kita bantu warga ATM yang terperangkap dengan along. Juga kita minta bantu Kementerian Pertahanan untuk memberi allowance khas kepada petugas di Pulau Matanani, Pulau Ubi, Pulau Siput, Pulau Lalayang, Pulau Jarak, Pulau Perak yang mempertahankan negara di dalam keadaan yang amat berisiko, boleh diserang oleh musuh, kedaulatan negara kita akan terjual. Begitu juga dengan keadaan cuaca yang tidak menentu. Kita mohon supaya peruntukan yang ada bayar allowance khas untuk warga yang terlibat dengan operasi Fajar di Somalia kerana mereka telah menyelamatkan aset negara berbilion-bilion ringgit, Tuan Yang Betul. Oleh kerana itu Sikit lagi. Seterusnya Tuan Yang Bertua, kita minta okey, kalau diminta kita minta warga Kementerian Pertahanan melahirkan penyelenggara tempatan. Jangan bergantung kepada DRDB Highcom atau DEFTEC dia untuk tentera darat. Jangan bergantung saja kepada Boston Naval Shipyard untuk TLDM. Jangan bergantung semata-mata kepada Aerot dan Zetro untuk TUDM. Tapi kita perlu lahirkan pakar-pakar yang lebih ramai lagi. Satu lagi yang mungkin
penting Tuan Yang Datuk Yang Dipertua, kita merayu supaya Kementerian Pertahanan memikirkan untuk bina depoh minyak simpanan perang. Setuju. Terima kasih kawan-kawan. Untuk itu kalau semuanya telah dipertimbangkan, saya tutup dengan doa. Nah, sila. Allah, dah lupa pula ni. Sebentar semua. Okey, Lumut. Sekejap lagi. Allahumma salli ala. Yang Allah Kata doa makan apa? itu dah sudah. Allahumma inna na'udzubika minal hadzan, dah sudah. Allahumma fil muslimat wal mu'minina wal minat wal ahya. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa'anzil wa in kana fil ardhi fa'akhrij wa in kana musafir wa in kana haraman fatahhir wa in kana ba'idan faqarrib wa in kana qariban fayassir. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Tuan Yang Bertuah. Ya.